Busuk, jangan busuk. Layout tu kita buat pakai alat laptop. Tapi letak nombor lah tu. Ya. Lepas tu pergi print. Masalah tutup ni, kau boleh uruskan ke? Banyak anak kan. Mari sini bawa orang satu. Habis Kembali. Janganlah mari anak. siapa yang bertuah esok ni? Jaga. Kembali kembali. Saya nak ambil 4 nombor. Kenapa tu? Itu nombor special 1. Lepas tu kau akan rasa macam komik. Dah tiba harinya. Aduh, bisa. Saya jangan mak. Sorok Sorok dah. Selamat datang, Tok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasihlah undang saya datang kemari ya. Ya. Alhamdulillah. Lama betul tak jumpa ya. Ya, tak jumpa Alhamdulillah.你弟弟那个东西，你先自己找位置坐过，找位置坐。
Ya tu Okay. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ni. Selamat Hari Raya. Dalam tangan tak ada tadi. Orang jauh datang. Raya sekampung. Yeah. Adik-adik ya dengan kampung ini ya. Yalah. Mengumumkan tibaan Yang Berbahagia Datuk Haji Lasir bin Burhan, Ketua UMNO Manggar Singgadi, diiringi bersama Encik Tio Syamsuan, Ahli Majlis Zon 11 DKB. Juga bersama Yang Berbahagia Datuk Hajah Rashidah YB Hajah Rashidah binti Ramli atau Tarik Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam maju Johor. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis kita pada tengah hari yang kita dapat hujan rahmat hari ini. Syukur Alhamdulillah. Pertama-tamanya yang kita nantikan, yang kita raikan pemimpin kita yang hadir pada hari ini, kita bagi tepukan yang gemuruh boleh Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Lasir bin Burhan, Ketua UMNO bahagian Sigading, Pengerusi Barisan Nasional Parlimen Sigading. Yang Berbahagia Datuk jemput bangun, Yang Berbahagia Datuk ramai sahabat kita nak dengar Yang Berbahagia Datuk.
yang juga hari ini beliau sebagai wakil rasmi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Johor kita. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk. Sahabat saya Encik Teo Shang Chuan selaku Ahli Majlis Perbandaran bagi Zon 11 dan semua rakan-rakan Ahli Majlis Perbandaran yang dapat hadir pada hari ini. Encik Helmi, Encik Helmi, bangun Encik Helmi walaupun yang dah ramai yang kenal. Encik Helmi Ketua UMNO Cawangan Taman Mutiara, yang juga pengerusi surau Taman Mutiara. Terima kasih banyak Encik Helmi kerana sentiasa sedia membantu di belakang tabir, di depan tabir, membantu kita semua. Sahabat saya Puan Nur Hanim, Ketua Wanita, Saudara Haji Hairul Amri, Ketua Pemuda, Puan Haryani, Ketua Puteri, Encik Teo selaku Ketua MCA bahagian Sigading. Adakah yang belum kenal Encik Teo ni? Bangga Encik Teo? Itu dia. Ya. Sahabat saya Encik Suresh, Ketua Polis bagi Balai Polis Sri Gading, OCS Tuan Samsuri yang dapat hadir bersama-sama ketua-ketua kampung, Tuan Setiausaha UMNO bahagian Sri Gading, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat daripada pelbagai masyarakat. Pertama-tamanya terima kasih. Dan hari ini boleh hujan pula Sebenarnya sudah lama kita tunggu hujan kan. Jadi kita anggap ini adalah rahmat lah. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah namaduhu wa salli rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum bi ihsani ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Maju Johor yang berhormat Puan Hajah Nur Rashidah Ramli, Adun Kawasan Parit Raja, Naib Ketua UMNO bahagian Sri Gading, kita berikan tepukan pada yang berhormat. Encik Teo Shang Chuan, Ahli Majlis Perbandaran Batu Pahat yang juga host kita pada petang yang berbahagia ini, samping dengan jawatankuasa Taman serta Dr. Helmi yang membantulah bersama rakan-rakan yang lain. Kita berikan tepukan juga lah kepada penganjur kita. Seterusnya turut hadir bersama kita Puan Halim Munadam, Ketua Perwakilan Wanita Ahli Majlis, Encik Haji Hairul Amri, Ketua Perwakilan Pemuda Ahli Majlis, dan juga Puan Haryani Sukarman, Ahli Majlis Perbandaran Batu Pahat. Seterusnya rakan-rakan daripada Encik Teo Shang Chuan, MCA Sri Gading, CPP Cik Suresh. Seterusnya pimpinan masyarakat, Tuan OCS kita juga ada bersama kita hari ini, ketua-ketua kampung ada di belakang sana. Seterusnya hadirin hadirat yang saya muliakan, pertamanya nak memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama di dalam satu majlis keraian Raya Sekampung peringkat Ahli Majlis Perbandaran Batu Pahat. Okey, adik-adik semua sila beratur, masuk. Masuk ikut orang yang ditetapkan sana.
depan dulu. Saya sikit lagi, kena 286, 287 nombor saya. Okey, seterusnya 506. 506. Baik, dekat dia. Tahniah, bergambar lo. Okey, nombor seterusnya 267.